Sayang. Ya. Aku baru tahu sekarang mamak memang demand tinggi sayang. Okey. Orang apa sayang? Untuk apa? Untuk kahwin lah. Untuk kahwin? Untuk siapa-siapa nak kahwin kan. Kebanyakannya macam Pakistan ke, orang Melayu ke, mana-mana kan. Mereka semua sekarang cari mamak sayang. Aku baru dapat tahu. Mana ada? Ya, sebab apa tahu? Sebab apa? Sebab mamak ni dia hitam manis, hidung tajam, ada janggut. Lagi-lagi kan kalau you orang dapat anak kan, akan nampak lagi cantik, comel sayang. Mana ada? Siapa cakap macam tu? Adalah saya tengok trend TikTok sekarang memang macam tu. Semua orang memang suka mamak. Tak pernah tengok pun. Tak pernah tengok. Yelah tu. Kau cemburu lah. Kau patut jangan perasan sendiri. Kau patut bangga tau kau kahwin. Lepas ni orang tanya kau suami kau apa, kau cakap mamak yang hidung tajam. Tolong jangan perasaan. Yelah. Tu you lah. Pergilah. Bawa kita ni. Alah.